Murid ini lahir pada 2 Januari 2013 di Hospital Pakar Ampang Puteri, Selangor. Seorang anak kecil ini merupakan anak bongsu daripada 3 beradik. Membesar dalam sebuah keluarga yang syarat dengan ilmu, adab dan keteladanan. Dibesarkan oleh ibu tercinta, Puan Zuana binti Sulaiman, seorang guru yang berdedikasi di Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim, dan ayahnya, Profesor Dr. Muhammad Abdullah bin Yusuf, seorang profesor di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Beliau tumbuh sebagai seorang anak yang berdisiplin, penyayang dan berwibawa. Sejak kecil lagi, beliau terkenal sebagai murid yang ceria, aktif dan memiliki bakat besar dalam nyanyian dan mengayuh basikal. Menyimpan cita-cita murni untuk menjadi seorang guru, mengikut jejak langkah ibunya, beliau terus melangkah penuh yakin dalam dunia kepimpinan. Dari tahun 3 hingga tahun 5, beliau memegang amanah sebagai pengawas sekolah di Serar At-Taqwa. Dan pada tahun 6, kepercayaan itu memuncak apabila beliau dipilih sebagai ketua pengawas, lambang kepimpinan, ketegasan dan anutan sasiah kepada seluruh warga sekolah. Namun, pencapaian beliau tidak terhenti di situ. Beliau aktif di Sekolah Kafah dan Sekolah Kebangsaan. Dalam bidang tilawah dan nasyid, namanya melakar sejarah tersendiri. Bermula tahun 2023, beliau bermula dengan langkah pertama mendapat naib Johan tilawah Al-Quran lelaki dalam MQSS peringkat daerah Muallim. Pada tahun 2024, legenda kecil ini terus bersinar. Di Sekolah Kafah, beliau telah merangkul Johan tilawah Al-Quran peringkat daerah Muallim dan naib Johan tilawah Al-Quran peringkat Zon 4 dalam Ihtifal Kafah 2024. Di Sekolah Kebangsaan juga beliau turut melakar sejarah dengan pencapaian tertingginya adalah Johan Nasyid FNKSS Daerah Muallim Vokal Terbaik Peringkat Daerah dan juga Johan Tilawah Al-Quran MQSS Daerah Muallim. Pada tahun 2025, seorang juara kembali membuktikan kematangannya. Di Sekolah Kafah, beliau mendapat Johan Tilawah Al-Quran dalam Ihtifal Kafah Peringkat Daerah Muallim dan Zon 4. Tempat ketiga, tilawah Al-Quran dalam Ihtifal Kafah peringkat negeri. Dalam akademik, beliau mendapat keputusan 9A dalam UPKK dan 6A dalam peperiksaan serai. Dalam akademik, kurikulum, kepimpinan dan sasiah, beliau bukan sekadar seorang murid. Beliau adalah contoh, beliau adalah inspirasi, beliau adalah harapan masa depan. Hari ini, kita meraihkan seorang tokoh yang telah mengharumkan nama sekolah di peringkat daerah, negeri dan lebih jauh lagi. Seorang murid yang membuktikan bahawa kesungguhan akan sentiasa menemukan kejayaan. Dengan penuh rasa bangga, Majlis mengumumkan tokoh murid lelaki tahun 2025 disandang oleh Saudara Muhammad Ahmad Ikhwan bin Muhammad Abdullah.